Salam Malaysia Madani dan kita bersama lagi dalam ruang bicara yang kami bawakan kepada anda di Bernama TV dan sudah pastilah hari ini juga kita terus memilih topik yang saya kira cukup penting dan relevan sebenarnya untuk kita sembang-sembang bersama dengan seorang tetamu yang cukup istimewa yang sudah pun berada di studio ruang bicara ini bersama dengan saya. Topik yang menjadi pilihan kita di program Ruang Bicara hari ini ialah realiti dan tanggungjawab cukai warga asing. Ini bagi saya cukup penting dan menarik sebenarnya. Dan ianya juga merupakan satu realiti ekonomi negara yang semakin ketara sebenarnya, namun jarang dibincangkan secara menyeluruh, iaitu realiti dan tanggungjawab cukai warga asing. Dan kehadiran warga asing bukan lagi sesuatu yang asing sebenarnya dalam kehidupan seharian kita, dan mereka boleh dilihat dalam pelbagai sektor ekonomi, daripada pembinaan, perladangan dan perkilangan sehinggalah ke perniagaan kecil, restoran dan juga perkhidmatan harian di bandar-bandar utama. Namun timbul sebenarnya beberapa persoalan yang penting, iaitu dalam kalangan masyarakat. Sejauh mana sebenarnya pematuhan cukai dalam kalangan warga asing ini, dan adakah semuanya menunaikan tanggungjawab percukaian mereka? Ini satu persoalan yang penting dan menarik. Dan kita juga mungkin akan sentuh tentang isu penggunaan lesen pihak tempatan dan juga konsep Alibaba serta aktiviti ekonomi tunai dan perniagaan tidak formal yang dikatakan memberikan kesan kepada hasil negara dan persaingan kepada peniaga yang patuh undang-undang. Jadi banyak lagi sebenarnya persoalan-persoalan yang ingin kita kongsikan bersama dengan tetamu di studio, tapi seperti biasalah, izinkan saya memperkenalkan tetamu yang sudah pun bersiap sedia bersama dengan saya. Kita ingin mengucapkan jutaan terima kasih dan selamat datang buat pertama kalinya kepada yang berbahagia Encik Syahrin Abu Samah yang merupakan pengarah di cawangan pembayar cukai asing Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia ataupun Hasil. Jadi Tuan Syahrin, apa khabar? Alhamdulillah, terima kasih. Sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Rupanya ini pertama kali bersama kami. Pertama kali bersama Bernama TV. Sebenarnya ramai jugalah pegawai-pegawai dari Hasil yang berkesempatan bersama saya di program Ruang Bicara ini. Jadi macam saya katakan, ini merupakan satu topik yang cukup penting dan menarik sebenarnya. Dan mungkin buat permulaan inilah, tadi kita sentuh tentang kehadiran warga asing dalam ekonomi negara, dan ianya dilihat menjadi semakin ketara sebenarnya, dan ianya juga sering dikaitkan dengan isu pematuhan cukai serta aktiviti apa yang disebut sebagai Alibaba itu sendiri. Jadi mungkin boleh Tuan kongsikan sejauh mana perkara ini sebenarnya memberi kesan ataupun impak kepada hasil cukai negara sebenarnya, Tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama sekali saya bagi pihak Lembaga Hasil Dalam Negeri ingin mengucapkan ribuan terima kasih dan penghargaan kepada pihak Bernama TV atas peluang yang diberikan untuk membincangkan isu berhubung dengan percukaian yang melibatkan warga asing ni. Memang saya tak nafikan warga asing ni sebenarnya memainkan peranan yang penting dalam pembangunan ekonomi negara. Kita pun tahu kehadiran warga asing ni telah lama berada di Malaysia ni. Mungkin lebih daripada 30 tahun, mungkin semenjak saya belum lahir lagi sudah mereka ni sudah tiba di sini. Kan? Ya, terutamanya apabila mereka ni Malaysia membuka peluang dan ekonomi kita mula bergiat rancak pada awal 90-an, terutamanya dalam sektor yang Encik Syakawi sebutkan sebentar tadi, pembinaan, perladangan, perkilangan, perkhidmatan dan sebagainya. Kalau ikutkan data yang daripada Jabatan Perangkaan Malaysia tahun 2025, jumlah pekerja daripada kalangan warga asing ni yang ada di Malaysia pada ketika ini adalah berjumlah kira-kira 3.38 juta warga asing yang berada. Itu adalah jumlah bagi warga asing yang mempunyai dokumen yang sah. Manakala kita unjurkan, kalau kita tambah lagi dengan kehadiran pekerja asing ataupun pekerja asing tanpa izin yang berada di Malaysia ni adalah sekitar 1.2 juta sehingga 2 juta. So ini menjadikan jumlah keseluruhan warga asing yang ada di Malaysia ni antara 4 hingga ke 6 juta sehingga pada tahun 2025. Jadi kategori warga asing yang bekerja secara sah ni, secara umumnya mereka ni datang
melalui beberapa jenis PAS lah. Kita ada jenis expatriate professional yang mereka ni diberikan PAS yang diberi nama PAS penggajian ataupun PAS lawatan ikhtisas. Ini kebanyakannya adalah expatriate dalam kategori profesional seperti engineers, doktor dan sebagainya lah. Manakala ada satu lagi PAS yang kita kenali sebagai PAS lawatan kerja sementara yang diberikan ke atas pekerja asing dalam sektor buruh. Jadinya yang PAS lawatan kerja sementara ini ataupun PLKS ni adalah merupakan sumbangan yang terbesar daripada jumlah keseluruhan warga asing yang datang bekerja di Malaysia. Bagi expatriate professional ni kebanyakannya mereka ni dalam datang ke Malaysia untuk bekerja dalam tempoh 2 ataupun 3 tahun saja, bergantung kepada tempoh kontrak tawaran kerja yang diberikan kepada mereka. Dan selepas itu mereka akan pulang ke negara asal masing-masing selepas tamatnya kontrak lah. Jadi pekerja-pekerja yang datang di bawah PLKS ni atau dalam sektor buruh ni kebanyakannya mereka ni akan tinggal dengan lebih lama lagi. Maknanya erti kata lain sama ada mereka ni sambung dia orang punya kontrak peringatan di Malaysia ataupun tidak. Dan ada juga di kalangan warga asing di bawah PLKS ni memilih untuk terus menetap dalam tempoh jangka masa yang panjang lah. Seperti membina mereka ni berkahwin dengan penduduk tempatan dan membina keluarga melalui ikatan perkahwinan dan sebagainya. Jadi status bagi warga asing ni kita boleh kenali mereka ni sebagai golongan imigran lah. Sebagaimana yang berlaku di United Kingdom sekarang ni, kita ada golongan imigran. So jadinya sepanjang tempoh mereka ni bekerja dalam sektor sektor yang terlibat dalam kategori buruh ni, mereka telah pun mempunyai kemahiran mereka yang tersendiri. Sebagai contoh, ada yang mahir dalam sektor pembinaan ataupun sektor pendawaian elektrik dan sebagainya. Dan apabila mereka ni telah membuat keputusan untuk menetap dengan lebih lama di Malaysia, mereka juga turut keluar daripada kepompong pendapatan yang melibatkan upah dan sebagainya. Mereka mula berkecimpung dalam bidang perniagaan berdasarkan kepada kemahiran mereka sendiri. So kalau kita lihat di Malaysia ni, kebanyakannya warga asing yang berkecimpung dalam bidang perniagaan ni ada yang terlibat dalam sektor makanan, kedai runcit, pembinaan, pendawaian elektrik dan bengkel lah. Dan kita boleh lihat ada setengah-setengah industri yang terlibat ni adalah berdasarkan kepada kewarganegaraan Malaysia, kewarganegaraan mereka lah sendiri. Jadi inilah yang akan berlaku apabila banyaknya perniagaan yang dijalankan oleh warga asing dalam sektor ni. Mulalah ada perniagaan yang menggunakan perniagaan seperti perniagaan yang tidak berdaftar dengan kita punya suruhanjaya syarikat. Ada juga perniagaan yang menjalankan perniagaan secara tunai saja yang tidak dapat dikesan oleh pihak berkuasa, dan inilah perniagaan yang kita mungkin akan kategorikan sebagai perniagaan yang terlibat dalam sektor ekonomi bayangan lah. Maknanya dalam bahasa orang putih dia panggil shadow economy. Jadi bercakap pasal shadow economy ni, data daripada Bank Negara untuk tahun 2025 saja kita anggarkan pengaliran wang keluar yang melibatkan warga asing ni bagi tahun 2025 melibatkan sejumlah besar lebih kurang dalam 61 bilion setahun. So ini adalah merupakan satu jumlah yang besar yang kita tak tahu daripada mana punca pendapatan ini datang. Sebab kalau kita lihat secara kasarnya, sekiranya kita darabkan dengan jumlah populasi warga asing yang ada di sini dalam sektor PLKS seperti mana yang saya sebutkan tadi, gaji minimum mereka ni mungkin sekitar 1,500 ke 1,700 sebulan. Dan kalau kita kalikan pendapatan tersebut 12 bulan, jumlah ni tidak akan sama dengan jumlah pengaliran wang keluar daripada Malaysia ke negara-negara di mana warga asing ni berasal. Jadi itu yang kita lihat merupakan satu isu yang perlu kita berikan perhatian. Dan pada penghujung tahun 2024 kerajaan telah bersetuju untuk menubuhkan satu lagi cawangan khas yang baru di bawah Lembaga Hasilan Negeri yang diberi nama Cawangan Pembayar Cukai Asing
dan mula berkuat kuasa pada 1 Januari 2025 untuk menyeragamkan pengurusan hal-hal percukaian membabitkan warga asing di Malaysia. Saya tertarik hati bila tuan sebut tentang penubuhan CPCA lah untuk serengkasnya tadi. Mungkin apakah sebenarnya fokus dan juga peranan CPCA sendiri dalam menangani isu percukaian yang melibatkan warga asing ini sebenarnya, tuan? Ya, CPCA ini ditubuhkan secara rasmi pada 1 bulan 1 2025 yang khusus untuk menguruskan isu percukaian yang melibatkan warga asing, yang melibatkan warga asing individu dan juga syarikat asing yang menjalankan perniagaan di Malaysia. Jadinya pengurusan ni sebenarnya agak berbeza sedikit lah berbanding dengan pengurusan pembayar cukai warga tempatan, kerana dia turut melibatkan perjanjian percukaian dengan pihak berkuasa Malaysia dan juga pihak berkuasa negara lain. Sebagai contoh, di United Kingdom kita ada satu di sana dia ada satu badan pihak berkuasa cukai yang dikenali sebagai Revenue, di mana mereka sekiranya warga United Kingdom bekerja di Malaysia, kita akan adakan satu perjanjian supaya perjanjian ini akan mengelakkan daripada individu tersebut dicukai dua kali lah di Malaysia. Ya, betul. Jadinya itu yang perbezaan yang ketara yang menyebabkan antara sebab kenapa CPCA ini ditubuhkan lah. Tentang ini saya nak bangkitkan juga satu persoalan yang penting lah. Kita tahu ramai pekerja-pekerja Indonesia sebenarnya berada di negara kita. Jadi apakah dari segi cukai itu ianya prosesnya sama juga? Artinya mereka juga mungkin membayar cukai di Malaysia, dan pada masa yang sama juga apakah mereka juga dikenakan pembayaran cukai di negara mereka? Ya, sebenarnya nombor satu kita kena lihat pertama kita kena lihat perjanjian pengelakan percukaian dua kali antara Malaysia dan Indonesia. Dan kita perlu tahu jenis pendapatan apakah yang dijana oleh warga Indonesia ni, sama ada dia makan gaji ataupun menjalankan perniagaan lah. Jadi kalau ikutkan undang-undang di Malaysia ni, mereka ni pendapatan yang mereka jana tu sebenarnya terbit daripada Malaysia. Sebagai contoh, pendapatan daripada penggajian, dia bekerja di Malaysia dan majikan dia juga adalah majikan dari Malaysia, dan pendapatan tersebut memang akan dicukai di Malaysia lah. Jadi semua warga asing yang bekerja ataupun mencana pendapatan di Malaysia ini wajib membayar cukai. Betul. Dan sejauh mana benar ada juga persepsi yang mengatakan bahawa warga asing tidak perlu membayar cukai? Itu soalan yang menarik untuk kita bincangkan pada malam ni. Sebenarnya semua individu termasuk warga asing yang memperolehi dan juga menjana pendapatan, sama ada pendapatan tersebut adalah datang daripada kegiatan yang sah dari segi undang-undang ataupun aktiviti haram, sama ada dia makan gaji atau dia berniaga di Malaysia ini, masih lagi tertaluk di bawah undang-undang percukaian di Malaysia. Bermakna selagi punca penagihan tersebut dijana di Malaysia, kewajipan cukai perlu dilaksanakan sepenuhnya bukan berdasarkan faktor kewarganegaraan pembayar cukai ataupun syarikat tersebut lah. Walau bagaimanapun, seperti mana yang saya katakan tadi, kadar cukai yang dikenakan itu sebenarnya bergantung kepada taraf pemastautin dan bukan pemastautin mengikut undang-undang percukaian di Malaysia, dan juga seperti mana saya kata mengikut juga perjanjian pengelakan percukaian dua kali antara Malaysia dan negara berjanji lah. Jadi persepsi yang mengatakan bahawa majoriti warga asing ni tidak membayar cukai sebenarnya kurang tepat lah. Kerana sebenarnya mereka juga antara penyumbang kepada kutipan keseluruhan cukai pendapatan di Malaysia lah. Tetapi masih lagi ataupun wujud lagi segelintir yang masih lagi gagal untuk mematuhi undang-undang percukaian, yang maknanya yang tidak langsung melaporkan pendapatan ataupun kurang melaporkan pendapatan ataupun sengaja tidak mahu melarikan cukai dalam ekonomi bayangan ni melalui taktik-taktik seperti itulah, transaksi tunai tanpa rekod, penggunaan proksi dan juga akaun ketiga yang kita kenali sebagai penggunaan Alibaba seperti itulah. So kes-kes seperti inilah yang dikatakan sering mendapat perhatian masyarakat, Cik Syakawi, sehingga menimbulkan perspektif yang tidak
baiklah terhadap golongan inti. So sebab itulah CPCA di bawah Bumbung Lembaga Hasilan Negeri perlu melaksanakan tindakan ni secara seimbang lah, seperti pendekatan seperti pendidikan, menggalakkan pematuhan sukarela, dan pada masa sama tindakan penguatkuasaan yang tegas juga perlu dijalankan supaya semua pihak yang menjanakan pendapatan ni, termasuk warga asing ni, mematuhi dan memahami bahawa tanggungjawab cukai itu terpakai kepada semua tanpa mengira juga tahap ataupun taraf kewarganegaraan mereka lah. Tapi apakah bagi pihak Tuan Shahrin sendiri menganggap bahawa ini merupakan satu cabaran yang cukup hebat sebenarnya kepada pihak Tuan selaku pengarah di cawangan pembayar cukai asing ini? Betul. Dan mungkin selain daripada alasan-alasan yang diberikan lagi, apakah lagi taktik yang mereka gunakan sebenarnya untuk melarikan diri daripada membayar cukai ini sebenarnya? Sebenarnya taktik dia terlalu banyak, Cik Syakawi. Saya nak berkongsi pengalaman saya lah. Pada tahun lepas kita ada mengadakan satu operasi bersama dengan pihak polis di Raja Malaysia di satu lokasi di Kuala Lumpur lah, di mana sehingga kan kami dan pihak polis di Raja Malaysia terpaksa mengelakkan daripada memakai uniform masing-masing kerana tindakan penguatkuasaan kalau kita mulakan di kawasan tersebut, mereka akan bertindak untuk melarikan diri dan menutup premis perniagaan, dan di mana kami tak dapat untuk menjalankan tindakan penguatkuasaan. Tapi berdasarkan daripada tindakan penguatkuasaan yang telah dijalankan pada ketika itu, antaranya adalah taktik-taktik yang dipakai adalah penggunaan proksi ataupun penggunaan penubuhan syarikat yang sebenarnya dikendalikan oleh warga asing, tetapi menggunakan warga tempatan sebagai pemilik perniagaan tersebut. Sebagai contoh, syarikat ABC Sdn Bhd, dia menggunakan nama warga tempatan sebagai pengarah syarikat tersebut, tapi realitinya mereka ni sebagai penama saja. Dan lebih menarik lagi, Cik Syakawi, pemilik syarikat tersebut adalah merupakan golongan yang kurang bernasib baik. Sebagai contoh, mereka ni adalah antara golongan seperti yang terlibat adalah golongan seperti golongan gelandangan yang tak ada rumah. Mereka akan menggunakan pasport atau kad pengenalan mereka untuk mendaftar perniagaan tersebut. Not to mention juga ada juga firma-firma konsultan yang bersekongkol untuk menjual syarikat ready-made syarikat ni dan dijual kepada warga tempatan ni untuk mereka memudahkan mereka memulakan perniagaan dalam bentuk yang sah lah. Maknanya harga syarikat tersebut mungkin melebihi 10,000 untuk syarikat lah. Tapi disebabkan oleh peluang yang ada di Malaysia ni, mereka sanggup membayar semata-mata untuk menjalankan perniagaan mereka itu sendirilah. Okey, semakin menarik apa ni Puan Shahrin. Oh ya, sebelum kita berehat, saya nak tanya satu soalan, nak mendapatkan keizinan sebenarnya daripada Tuan Shahrin sendirilah. Apakah kita nak buka talian kepada penonton-penonton kita yang mungkin berkesempatan ketika ini di program Ruang Bicara ini? Boleh. Okey. Kita mendapat kebenaran daripada Puan Shahrin. Jadi ini merupakan sesuatu yang menarik sebenarnya, kerana saya percaya anda juga mungkin ada pandangan-pandangan ataupun persoalan-persoalan yang mungkin ingin anda kongsikan bersama dengan tetamu saya di studio. Jadi seperti biasalah, itu dia guna talian yang kami sediakan kepada anda di 0326 979768. Kita rehat dulu buat seketika. Tetapi jangan ke mana-mana. Kembali semula sebentar saja lagi bersama kami di Ruang Bicara yang kami bawakan kepada anda tentunya di Bernama TV. Kita jumpa lagi selepas ini. Okey, kita kembali semula ke Ruang Bicara ini. Masih lagi bercakap realiti dan tanggungjawab cukai warga asing, dan tentunya kita masih lagi bersama dengan Encik Shahrin Abu Samah, iaitu pengarah cawangan pembayar cukai asing di Lembaga Hasil dalam negeri Malaysia ataupun Hasil. Saya sebenarnya masa kita rehat tadi terfikirlah tentang apa yang Tuan Shahrin sebutlah tentang penggunaan proksi itu sendiri. Dalam gambaran yang jelas sebenarnya, apa yang dimaksudkan dengan penggunaan proksi itu sebenarnya, Tuan? Baik, penggunaan proksi ataupun Alibaba sebenarnya merujuk kepada
salah satu perniagaan yang didaftarkan menggunakan nama orang lain, tetapi sebenarnya ataupun realitinya ia dijalankan oleh orang lain. Jadi dalam konteks perniagaan yang dijalankan oleh orang warga asing ni, realitinya perniagaan tersebut memang dijalankan dan operasi perniagaan tersebut dikendalikan oleh warga asing, tetapi apabila kita semak pemilikan syarikat ataupun perniagaan tersebut, ia dimiliki oleh warga tempatan. Maknanya warga tempatan tu sama ada warga tempatan yang merupakan isteri kepada warga asing ataupun orang yang rakyat tempatan yang kurang bernasib baik seperti mana yang saya jelaskan tadi. Mungkin dia terdiri daripada golongan yang homeless ataupun tidak bergolongan gelandangan. Mereka ni menjanjikan bantuan kepada mereka, dan pada masa sama mereka ni mengambil kesempatan untuk menggunakan maklumat yang ada pada rakyat tempatan tersebut untuk digunakan bagi tujuan pendaftaran syarikat bagi tujuan perniagaan lah. Okey, selain daripada pekerja asing itu telah pun kita sentuh sebenarnya, tetapi sebenarnya majikan juga mempunyai tanggungjawab dari sudut pematuhan cukai ini. Jadi boleh Tuan jelaskan peranan majikan berkaitan dengan pendaftaran cukai, TCB dan juga proses sebelum pekerja meninggalkan Malaysia, Tuan? Baik. Bercakap pasal pekerja warga asing ni, kita kena fokuskan bahawa pekerja warga asing ni memperolehi pendapatan mereka melalui pendapatan daripada penggajian ataupun upah. Jadi apabila mereka ni bekerja dan adalah of course menjadi tanggungjawab urusan percekaian tu bukan semata-mata terletak kepada pekerja asing tu sendiri, tetapi juga terletak atas majikan yang berperanan untuk memastikan pekerja asing ini termasuk dalam ekosistem percukaian Malaysia daripada hari pertama mereka tiba untuk bekerja di negara kita. Pertama, majikan perlu memastikan mereka ni didaftarkan sebagai pembayar cukai di Malaysia bagi memastikan rekod mereka dan pematuhan cukai adalah teratur. So dalam konteks ni majikan tidak boleh menganggap pekerja yang mereka ambil tu berada di luar sistem percukaian hanya kerana mereka bukan warga negara Malaysia. Itu yang pertama. Yang kedua, majikan perlu memastikan potongan cukai bulanan ataupun PCB dibuat mengikut kadar undang-undang yang ditetapkan di Malaysia. Maknanya sekiranya pendapatan penggajian yang diterima oleh warga asing ni termasuk dengan allowance dan bayaran lebih masa yang melepasi paras yang boleh dikenakan cukai, mereka perlu buat potongan. So kita tahu bahawa kadar upah minimum bagi pendapatan di Malaysia ni adalah 1,700 dan kita tahu 1,700 sebenarnya berada di bawah paras yang boleh dikenakan cukai. Tetapi sebab itulah majikan ni perlu aware 1,700 dicampurkan dengan bayaran lebih masa dan juga apa-apa allowance yang diterima oleh warga asing ni sekiranya melepasi bayaran yang boleh dikenakan cukai, mereka perlu membuat potongan cukai yang sepatutnya di bawah PCB tadi. So dalam konteks ni saya boleh katakan selamatlah untuk katakan kadar minimum pendapatan bulanan yang diterima, gaji campur upah campur allowance semua yang melepasi paras yang boleh dikenakan cukai sekitar 4,500 ke 5,000 sebulan lah. Lebih kurang macam tu. Jadinya tadi saya ada sebut pasal gaji minimum. Bagaimana pula dengan apabila mereka ni tamat kontrak pekerjaan. Itulah adalah stage yang terakhir apabila kontrak mereka ni tamat dan pekerja ni tak mahu lagi renew kontrak dan mahu pulang ke negara asal masing-masing. So pada ketika itu majikan perlu memaklumkan kepada Lembaga Hasilan Negeri lebih awal. Dalam konteks ini mungkin 6 bulan lebih awal kepada Lembaga Hasilan Negeri supaya kita boleh memastikan semua urusan percukaian mereka selama mereka berada di Malaysia ni boleh diselesaikan. Sekiranya ada lebihan cukai, kita boleh kembalikan. Sekiranya mereka ni masih lagi ada tunggakan cukai yang perlu diselesaikan, perlu diselesaikan sebelum mereka ni pulang. Otherwise, ini penting sebab kalau pekerja asing tersebut pulang ke negara asal masing-masing tanpa menjelaskan apa-apa tunggakan yang ada, menjadi kesukaran untuk kita mendapatkan balik bayaran cukai tersebutlah. Okey, saya difahamkan kita pun ada pemanggil di talian sekarang ini. Ridwan dari Pulau Pinang difahamkan sudah pun bersiap sedia di talian kita. Assalamualaikum, Tuan.
Halo Ridwan. Ya, Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Ya, Assalamualaikum Tuan Sekawi dan ahli panel. Ya. Ni saya Ridwan ni. Ingin bertanya dua soalan lah. Okey. Okey, yang pertama, bagaimanakah teknologi digital dapat membantu pemantauan cukai warga asing? Okey. Okey, itu soalan yang pertama. Okey, yang kedua, apakah implikasi sosial dan ekonomi sekiranya majoriti warga asing gagal mematuhi tanggungjawab membayar cukai? Okey. Okey. Itu dua soalan lah. Okey. Minta ahli panel ulas dalam ni. Sekian, terima kasih. Wassalam. Baik, terima kasih banyak-banyak. Apa ni Ridwan dari Pulau Pinang. Menarik juga dua persoalan yang dibangkitkan oleh pemanggil kita. Jadi respon daripada Tuan Syarin. Saya cukup tertarik apabila pertanyaan daripada Encik Rizwan tadi berhubung dengan teknologi digital untuk kita sort of macam mengenal pasti tanggungjawab ataupun pembayar cukai yang menggunakan teknologi digital untuk kita kesankan. Sebenarnya di lembaga hasil dalam negeri kita telah pun memulakan yang paling hot sekarang ni, kita bicara tentang e-invoicing. E-invoicing ni konsep dia mudah saja. Bila urusan pembayaran yang dibuat oleh pembayar akan direkodkan dalam invoice dan penerima akan dinotify sebagai penerima pendapatan tersebut, dan secara automatiknya dalam e-invoice ni kita boleh kesan sama ada perbelanjaan boleh dibenarkan ataupun penerima tersebut boleh dikategorikan sebagai penerima pendapatan. Jadi dalam konteks ni lebih mudahlah untuk lembaga hasil kesan. Dan in fact sekarang pun pegawai-pegawai di lembaga hasil dalam negeri sedang menjalankan tindakan pematuhan bagi memastikan pematuhan terhadap invoice ni berjalan dengan baik di kalangan pembayar cukai lah. Itu nombor satu. Dan yang kedua tentang implikasi sosial tadi. Implikasi sosial tadi berhubung dengan perniagaan yang dijalankan oleh warga asing. Okey, saya pernah menerima satu aduan. Saya rasa ini aduan yang saya terima 2 atau 3 tahun lepas lah, berhubung dengan penyalahgunaan subsidi minyak. Pada ketika itu pengadu ni dia datang ke kedai yang dijalankan oleh warga asing ni. Beliau datang ke kedai itu untuk membeli minyak masak bersubsidi. Dan pembelian tersebut, penjual tersebut tidak mahu menjual minyak tersebut kepada warga tempatan ini disebabkan alasan yang diberikan, dia kata stok telah habis. Dan apabila pembeli ini berada di luar kedai dan warga asing yang lain datang ke kedai tersebut untuk membeli minyak tersebut, minyak tersebut ada dan dijual kepada warga mereka saja. Jadi inilah satu aktiviti yang tak sihat, di mana pada saya dia menimbulkan persepsi yang negatif antara warga tempatan dan warga asing, dan sehingga menimbulkan bahawa punca menyebabkan golongan subsidi yang diberikan oleh kerajaan yang sepatutnya dinikmati oleh rakyat tempatan tidak dapat disalurkan kepada golongan yang disasarkan. Betul. Mungkin bila Tuan Syarin menyebut tentang isu ini, Tuan, saya nak merujuk kepada situasi. Kadang-kadang mereka menggunakan nama rakyat tempatan, tetapi operasi sebenar dikawal oleh pihak lain, termasuklah warga asing ini yang dipanggilkan istilah Alibaba tadi ini. Bagaimana modus operandi ini berlaku dan mengapa ia menjadi cabaran besar sebenarnya kepada pelaksanaan penguatkuasaan cukai itu sendiri, Tuan? Berbalik kepada operasi yang saya jalankan pada tahun lepas bersama-sama dengan polis di Raja Malaysia, antara hasil penemuan yang pihak lembaga hasil bertemu adalah, yang pertama saya katakan tadi, 90% daripada dapatan siasatan tersebut melibatkan penggunaan proksi. 90% adalah penggunaan proksi bagi tujuan pemilikan syarikat. Dan selain daripada pemilikan, dia juga melibatkan penyalahgunaan jenis operasi perniagaan yang dijalankan oleh warga tempat tersebut. Bermakna apabila kita pergi ke situ, memang kita tahu warga asing tersebut menjalankan perniagaan kedai runcit sebagai contoh. Tetapi apabila disemak, mereka ni juga turut menjalankan perniagaan yang tidak sah dari segi undang-undang. Seperti apa yang kita ketemui masa operasi tersebut, antaranya adalah
aktiviti penyeludupan batu permata sebagai contoh. Ada juga warga asing ni yang menjalankan aktiviti penyeludupan arak tidak berlesen. Dan kita juga jumpa juga aktiviti pemandangan manusia melalui penyalahgunaan permit kemasukan pekerja untuk membawa masuk pekerja-pekerja daripada negara jiran ke Malaysia lah. Itu antara cabaran yang kita hadapi lah. Dan that is why kenapa lembaga hasil ketika operasi tersebut kita memerlukan bantuan daripada pihak PDRM atas asas sebab keselamatan jugalah. Itu nombor satu. Dan yang kedua, cabaran yang paling utama sekali adalah bagaimana untuk lembaga hasil dalam negeri pada ketika itu untuk mengenal pasti saiz sebenar perniagaan yang dijalankan oleh warga asing ni, termasuk dengan aktiviti yang melibatkan perniagaan yang sah dan juga perniagaan yang tidak sah seperti mana yang saya sebutkan sebentar tadi. Kerana perniagaan seperti ini biasanya mereka ni akan jalankan perniagaan yang tidak menggunakan rekod perniagaan yang sah. Satu. Kedua, mereka menjalankan perniagaan ini secara asas tunai. Dan yang ketiga, sekali lagi mereka ni menggunakan account bank proxy juga untuk memasukkan perniagaan hasil daripada perniagaan mereka di situ. So itu pendekatan siasatan yang dijalankan oleh lembaga hasil ini sebenarnya perlu pendekatan yang bukan konvensional. Mereka perlukan penelitian yang lebih lagi bagi memastikan dan juga memastikan saiz sebenar perniagaan yang dijalankan oleh warga asing ni. Bila hasil bila tuan bangkitkan tentang persoalan ini tuan saya tahu banyak cabaran dan juga masalah yang dihadapi oleh pihak hasil sendiri dalam usaha untuk mengesan peniaga-peniaga terutamanya lah daripada luar negara itu sendiri. Tetapi dengan adanya pengenalan e-invoice ini, apakah ini dilihat akan dapat memberikan satu ruang dan juga peluang yang mungkin lebih baik sebenarnya kepada hasil untuk melakukan operasi dan juga mendapatkan satu keputusan yang positif sebenarnya? Sebenarnya kalau secara teorinya pengenalan ataupun penggunaan e-invoice ni akan menyebabkan pelaporan pendapatan dan juga perbelanjaan yang lebih tepat kerana apa yang dibayar oleh orang itu akan diterima oleh opsi penerima tu, dan kedua-dua transaksi ni akan direkodkan secara digital di dalam database lembaga hasil dalam negeri lah. Tetapi apabila kita sebut tentang elemen perniagaan haram dan aktiviti haram yang dijalankan oleh warga asing ni, itu adalah satu cabaran yang lain lah, kerana mereka ni menjalankan bentuk perniagaan di luar ekonomi formal seperti mana yang saya sebutkan sebentar tadi, yang kita mempunyai kesukaran untuk mengesan transaksi perniagaan ini kan. Itu yang menyebabkan kami ni di lembaga hasil agak sukar berbanding dengan dos yang terlibat dalam kegiatan ekonomi formal. Apakah bagi pihak tuan sendiri merasakan bahawa taktik yang digunakan oleh mereka ini masih lagi berleluasa sehingga ke detik ini sebenarnya, dan inilah apa langkah-langkah yang diambil oleh pihak hasil sendiri dalam usaha untuk memastikan bahawa apapun taktik yang mereka gunakan, hasil akan tetap ada cara sebenarnya untuk bukan menangkap tetapi sekurang-kurangnya menahan mereka yang tidak mematuhi peraturan yang telah pun ditetapkan oleh hasil sendiri. Saya sebenarnya kalau kita lihat daripada pengalaman CPCA selama 1 tahun beroperasi di CPCA, secara kuantitinya perniagaan yang dijalankan oleh warga asing ni adalah satu bentuk perniagaan yang kita boleh trace secara fizikal, cuma ia memerlukan penelitian yang lebih lagi oleh pegawai-pegawai saya di Cawangan untuk mengenal pasti saiz perniagaan yang dijalankan oleh mereka. Cumanya yang mendapat sedikit cabaran tu adalah perniagaan yang dijalankan secara sah dicampurkan dengan aktiviti-aktiviti yang haram lah. Itu adalah merupakan satu cabaran yang memerlukan penglibatan juga daripada pihak agensi penguatkuasa yang lain lah. Bila penituan sebut tentang cabaran, bagaimana pula yang melibatkan transaksi tunai dan operasi tidak formal? Yang berkaitan dengan transaksi yang tidak formal tu, seperti mana yang saya sebutkan tadi, kita akan mengadakan
satu jalinan kerjasama dengan agensi penguatkuasa yang lain lah. Dalam konteks ni, bagi tujuan keuangan, mungkin kita lebih bekerjasama dengan pihak Bank Negara Malaysia, kerana mereka mempunyai maklumat yang lebih banyak lagi berkaitan dengan transaksi kewangan. Sekiranya mereka ni membuat penghantaran wang keluar melalui platform seperti agensi pengurup wang ataupun melalui bank, transaksi ini boleh dikesan dan dilaporkan oleh pihak bank kepada bank negara sebagai agensi berwibawa. Dan dengan adanya kerjasama dengan pihak Bank Negara Malaysia ni, kita boleh membantu untuk mengesan sekiranya ada transaksi yang mencurigakan, dan kita boleh bandingkan dengan aktiviti yang kita jalankan di lapangan untuk mengenal pasti sebenarnya membuat perbandingan berbandingan in terms of transaksi yang dijalankan daripada laporan Bank Negara dengan keadaan fizikal syarikat tersebut di lapangan. Bagaimana dengan mereka yang ataupun majikan-majikan yang menggunakan pendatang-pendatang yang masuk secara haram ini sebenarnya? Bagaimana hasil sendiri berusaha ataupun langkah-langkah yang diambil oleh hasil supaya apa yang mereka lakukan itu sebenarnya dapat dihidup dan diketahui oleh hasil sebenarnya? Bagi majikan yang menggajikan pekerja asing tanpa izin ataupun parti, mengikut undang-undang percukaian, sebenarnya mereka ni boleh menuntut perbelanjaan bayaran upah ataupun gaji kepada parti ni. Sebab pendapatan ataupun perbelanjaan yang dibuat oleh majikan ni sebenarnya satu perbelanjaan yang boleh dibenarkan lah dalam tolakan di dalam laporan kewangan mereka lah. Cumanya apabila semakan audit dibuat, mereka ni perlu mengemukakan bukti-bukti yang jelas yang mana mereka ni telah pun membuat pembayaran sebenar kepada bayaran upah kepada pekerja-pekerja, termasuk pekerja yang tidak mempunyai dokumen yang sah lah. Tetapi apa yang berlaku sekarang ni, apabila tindakan pematuhan tersebut dibuat, mereka gagal untuk mengemukakan dokumen, dan pihak lembaga hasil terpaksa menarik balik perbelanjaan dan mencampurkan balik perbelanjaan ini sebagai sebahagian daripada pendapatan atas kegagalan mereka untuk membuktikan bahawa mereka ni telah berbelanja untuk bayaran kepada pekerja tersebut. Jadi ini adalah tindakan yang saya kira ada di dalam peruntukan undang-undang di bawah Seksyen 39 kita, yang mana mereka ni kegagalan untuk mengemukakan dokumen bagi tujuan membuktikan perbelanjaan yang telah dibuat kepada pekerja asing ni lah. Okey, Tuan Syarin, kita akan berehat buat kali terakhir, dan kembali nanti. Mungkin tak banyak lagi masa yang tinggal, tapi insyaAllah ada lagi sebenarnya beberapa persoalan-persoalan yang mungkin sempat saya kongsikan bersama dengan tetamu di studio, dan tentunya lah kita masih lagi bercakap tentang topik yang cukup relevan, cukup penting sebenarnya, iaitu realiti dan tanggungjawab cukai warga asing. Kita jumpa lagi selepas kita berehat hanya untuk seketika. Baiklah, terima kasih banyak-banyak sebenarnya kalau anda masih lagi bersama kami di program Ruang Bicara ini. Kita hampir-hampir di penghujung sebenarnya, tapi saya percaya ada lagi beberapa persoalan penting dan menarik yang ingin saya kongsikan bersama dengan tetamu di studio. Okey, Tuan Syarin, barangkali ialah bagi pihak majikan sendiri, mereka tidak mengetahui ataupun mereka tahu tetapi mereka ingin melakukannya kerana mungkin untuk melarikan diri daripada membayar cukai dan sebagainya. Tetapi apakah mungkin mereka sedar ataupun tidak sedar bahawa apa yang mereka lakukan itu sebenarnya merupakan apa yang kita sebut sebagai jenayah keuangan sebenarnya. Jadi bila kita sebut tentang jenayah keuangan itu sendiri, barangkali boleh dapatkan penjelasan daripada Tuan sebenarnya. Kita sebenarnya telah membincangkan sebentar tadi penggunaan proksi dan Alibaba, dan sebenarnya penggunaan proksi dan Alibaba ni adalah salah satu daripada proses yang terdapat di dalam aktiviti untuk penggunaan wang haram. So dalam konteks pelarian cukai, kita perlu bezakan dengan jelas dahulu
isu yang melibatkan ketidakpatuhan cukai biasa dengan kes yang lebih berat yang mempunyai unsur jenayah kewangan yang lain lah, iaitu pelarian cukai secara terancang yang disusun secara sengaja bagi tujuan untuk mengelak dikesan oleh pihak berkuasa. Itu yang pertama. Yang kedua, kes yang melibatkan ketidakpatuhan biasa. Sebagai contoh, saya makan gaji tapi saya gagal hantar borang, saya gagal untuk laporkan borang. Tetapi melibatkan pendapatan daripada jenayah kewangan lain. Sebagai contoh, pendapatan rasuah, pendapatan daripada pengairan dadah ataupun pemerdagangan manusia, di mana pendapatan ni dia di sudut undang-undang pencukaian, mereka ni tidak gagal untuk melaporkan pendapatan, yang mana dia hanyalah merupakan satu kesalahan di bawah Seksyen 112 tentang cukai pendapatan. Dan yang ketiga, kes yang melibatkan pelarian cukai dengan sengaja melalui kegiatan sah ataupun kegiatan haram yang kita dah bincangkan tadi, yang menggunakan transaksi perniagaan yang kompleks, seperti penggunaan proksi seperti mana yang kita bincang tadi, serta penghantaran keluar wang melalui saluran tidak sah. Mungkin rakyat di pendengar, penonton di luar sana pernah mendengar konsep hawala, yang mana ataupun konsep menggunakan penyeludupan barang-barang berharga seperti batu permata bagi tujuan mengelak transaksi pengaliran wang keluar ni dikesan oleh pihak berkuasa. Jadi LHDN sebenarnya hanya melihat bukan hanya melihat kepada pemegang lesen semata-mata lah, tetapi kita menekankan prinsip siasatan moden yang menggunakan kaedah follow the money trail untuk mengesan penerima manfaat mutlak dalam kegiatan seperti inilah. So biasanya siasatan yang dijalankan oleh Lembaga Hasilan Negeri ini bukan hanya tertumpu kepada siasatan yang melibatkan isu percukaian semata-mata, tetapi juga melibatkan siasatan di bawah Akta Pengubahan Wang Haram. Yang mana untuk makluman Encik Syakawi, kesalahan di bawah percukaian ini kita juga termasuk di bawah definisi kesalahan di bawah pengubahan wang haram lah. Sama seperti sekiranya mereka ni menjalankan kegiatan jenayah kewangan yang lain seperti rasuah, pengedaran dadah dan sebagainya. That is why kita ada kerjasama yang erat, terutamanya daripada agensi, daripada Bank Negara dan juga Polis Diraja Malaysia lah. So that is why kerjasama seperti ini sangat penting, kerana ia melibatkan satu perkongsian maklumat antara agensi yang boleh membantu Lembaga Hasilan Negeri untuk menjalankan siasatan dengan lebih efisien. Bila Tuan sebut tentang kerjasama dengan agensi-agensi yang Tuan sebut tadi lah, tetapi barangkali kita jangan lupa sebenarnya kerjasama daripada masyarakat juga sebenarnya merupakan satu aspek yang cukup penting sebenarnya dalam usaha untuk membantu hasil mengatasi masalah ini. Jadi apakah bentuk kerjasama yang ataupun peranan yang boleh dimainkan oleh masyarakat untuk membantu pihak hasil sebenarnya? Saya sangat bersetuju dengan pendapat Encik Syakawi sebentar tadi, sebab sesebuah kejayaan dalam untuk membentuk satu sistem pencukaian yang ideal juga menuntut tanggungjawab yang kolektif daripada seluruh rantaian komuniti, termasuk LHDN dan kesemua rakyat Malaysia di komuniti di Malaysia lah. Majikan sebagai contoh perlu memainkan peranan dalam memastikan pekerja asing mereka berada dalam sistem pencukaian. Pemilik lesen perniagaan juga perlu bertindak dengan tidak sewenang-wenangnya terjebak dalam pemberikan lesen mereka dan sebagainya, dan seterusnya. Untuk rakyat Malaysia juga boleh menjadi mata dan telinga kepada Lembaga Hasilan Negeri, di mana untuk memudahkan masyarakat untuk menjadi mata dan telinga bagi memastikan kita punya sistem ni menjadi sistem yang berintegriti tinggi. Pihak Lembaga Hasil juga telah menyediakan satu platform yang dikenali sebagai e-pelarian cukai untuk melaporkan sebarang aduan untuk dan di mana aduan yang dibuat melalui platform ni dijamin kerahsiaan dan keselamatan dari segi melindungi identiti pengadu lah. Setakat ini bagaimana reaksi daripada masyarakat sendiri bila kita sebut tentang platform e-pelarian cukai ini, Tuan? Kita ada banyak terima aduan, dan antara aduan yang diterima tersebutlah menyebabkan Lembaga Hasilan Negeri dapat berkolaborasi dengan pihak BDRM untuk menjalankan aktiviti tindakan pemantauan secara bersepadu di lokasi yang saya ceritakan sebentar tadi. Ini satu lagi persoalan juga yang mungkin ingin diketahui oleh penonton-penonton kita lah.
Bila kita bercakap tentang masalah yang Tuan bangkitkan di awal program ini tadi, setakat ini ada tak figures ataupun perangkaan banyaknya syarikat-syarikat yang mungkin secara sengaja tidak mahu mematuhi peraturan yang telah ditetapkan oleh hasil sebenarnya, Tuan? Baik. Secara figurnya saya mungkin tidak boleh mendedahkan secara bilangan kes yang terlibat dan jumlah cukai yang terlibat. Tetapi kita boleh nampak sekiranya kalau kita lihat model pematuhan yang segitiga tu, di mana kebanyakannya populasi pembayar cukai di negara kita ni berada di bawah rantaian model pematuhan tersebut. Hampir keseluruhan ataupun majoriti pembayar cukai di Malaysia ni adalah merupakan pembayar cukai yang patuh dan mematuhi undang-undang pencukaian yang sepatutnya. Cuma golongan yang terlibat ni adalah golongan yang tertinggi dalam segitiga pematuhan tersebut, di mana tetapi kalau kita ukur daripada segi jumlah, mereka punya jumlah masih lagi tidak banyak berbanding dengan golongan yang patuh lah. Tapi golongan yang tidak patuh ni yang memang sengaja untuk melarikan cukai ni adalah golongan yang perlu kita sentiasa pantau, kerana mereka ni boleh menyebabkan golongan yang patuh ni mula untuk tidak mematuhi undang-undang pencukaian kerana mereka mendapat satu role model yang baik sekiranya kita tak pantau dengan rigorous. Tindakan seterusnya lah yang mungkin telah pun difikirkan dan akan dilaksanakan oleh pihak hasil sendiri dalam usaha untuk menjamin bahawa segala usaha yang dilakukan oleh hasil itu akan menghasilkan sebenarnya bukan saja pendapatan yang lebih tinggi kepada kerajaan, tetapi pada masa yang sama juga untuk menjamin bahawa syarikat-syarikat seperti ini sebenarnya akan mematuhi segala peraturan yang telah pun ditetapkan oleh hasil sebenarnya. Betul. Kita akan lebih lagi menjalankan aktiviti bukan saja melibatkan aktiviti penguatkuasaan undang-undang, tetapi juga kita akan menggalakkan pegawai-pegawai daripada cawangan saya untuk berkecimpung dalam aktiviti untuk mendekatkan diri dengan warga asing yang menjalankan aktiviti perniagaan ni, dengan memastikan mereka ni memahami, kerana sebab ada feedback yang saya terima daripada pegawai saya di lapangan bahawa mereka ni mahu untuk mematuhi undang-undang pencukaian, tetapi mereka tidak tahu bagaimana untuk dan bila dan bagaimana untuk mula untuk mematuhi undang-undang ini. Jadi pendidikan tu juga merupakan satu elemen yang penting dalam aktiviti bagi memastikan mereka ni memahami dan seterusnya mereka ni dapat menjalankan perniagaan tanpa kerisauan lagi lah untuk mematuhi undang-undang pencukaian yang ada di Malaysia. Okey, sayang sekali kita kesentukan masa sebenarnya, dan kita hampir-hampir di penghujung sebenarnya, Tuan, ya. Ada lebih kurang 3-4 minit saja lagi. Jadi sebagai penutup lah, apakah mesej pihak hasil sendirilah kepada warga asing, majikan dan juga masyarakat umum mengenai kepentingan pematuhan cukai di Malaysia ini? Silakan, Tuan. Terima kasih. Lembaga hasil sebenarnya ingin merakamkan penghargaan kepada masyarakat yang sentiasa membantu, yang menyalurkan maklumat serta bekerjasama dalam memastikan warga asing dan juga sistem pencukaian negara ini dapat dilaksanakan dengan lebih berkesan lagi lah. Kerana cukai adalah merupakan tunjang utama untuk memacu pembangunan keselamatan dan juga kemakmuran negara. Setiap ringgit yang kita sumbangkan tu, termasuk daripada cukai daripada warga asing ni, akan dikembalikan semula kepada rakyat melalui infrastruktur moden seperti kesihatan, pendidikan dan sebagainya. Dan pada masa yang sama, Lembaga Hasil Dalam Negeri committed untuk menyediakan sistem pencukaian yang adil, di mana pematuhan daripada anda semua, terutamanya daripada warga asing, adalah juga merupakan kunci keadilan sosial dan pengagihan kekayaan negara itu secara saksama. Bersama kita laksanakan tanggungjawab ni demi Malaysia yang makmur. Mungkin ada sebelum kita berpisah, pesanan daripada pihak masyarakat sendirilah, supaya sesungguhnya macam kita sebut di awal tadi, peranan dan juga sokongan masyarakat itu juga penting untuk sekurang-kurangnya memberikan satu lorongan yang lebih selesa kepada hasil untuk jalankan tugas dan tanggungjawab hasil. Betul, sama sekali. Seperti mana saya kata tadi lah, masyarakat memainkan peranan dan juga
dan mata dan juga mata dan telinga kepada lembaga hasil dalam memastikan pematuhan terutamanya melibatkan warga asing ini mematuhi sepenuhnya dan sekiranya ada apa-apa isu berkaitan dengan warga asing, saya amat mengalu-alukan maklumat yang diterima daripada masyarakat dalam memastikan pematuhan ini cukai ini dipatuhi sepenuhnya. Okey, terima kasih banyak-banyak kepada berbagai Tuan Syarin Abu Samah, iaitu pengarah cawangan pembayar cukai asing di Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia ataupun Hasil, kerana sudi bersama kita di program Ruang Bicara ini. Dan sesungguhnya lah apa yang diperjelaskan oleh Tuan Syarin itu adalah merupakan satu cabaran, satu tugas dan juga tanggungjawab sebenarnya kepada pihak hasil sendiri, kerana ini bukan satu tugas yang mudah sebenarnya, dan kita tahu kerenah dan juga cabaran yang terpaksa dihadapi oleh pihak hasil sendiri. Jadi di sinilah sebenarnya timbul kerjasama yang diperlukan sebenarnya daripada masyarakat untuk menyampaikan laporan-laporan berkaitan dengan sebarang kegiatan perniagaan dan operasi perniagaan dan sebagainya yang dijalankan oleh pihak warga asing, kerana mereka juga sebenarnya mempunyai cara dan taktik yang tersendiri sebenarnya untuk melepaskan diri daripada membayar cukai kepada negara. Dan sesungguhnya lah ini kalau tidak diambil tindakan yang tegas akan memberikan kerugian yang cukup serius sebenarnya kepada hasil pendapatan negara. Dan jangan lupa seperti apa yang disebut oleh Tuan Syarin sendiri, hasil daripada kutipan cukai ini sebenarnya adalah untuk dinikmati oleh rakyat jelata melalui berbagai program pembangunan yang telah pun dirancang dan dilaksanakan oleh pihak kerajaan kita. Jadi jangan lupa kerjasama daripada anda adalah penting, dan pada masa yang sama juga kita mengharapkan bahawa syarikat-syarikat yang dikendalikan oleh warga asing di negara kita juga ini akan turut mematuhi segala peraturan yang telah ditetapkan supaya ianya segala-galanya dapat berjalan dengan lancar dan teratur, dan akhirnya tidak akan memberi sebarang masalah kepada mana-mana pihak. Jadi itulah harapan kami sebenarnya di Ruang Bicara Bernama TV ini. Terima kasih kepada anda yang menumpukan perhatian bersama kami di program Ruang Bicara, dan jangan lupa Ruang Bicara pastinya akan terus berbicara bersama anda dari masa ke semasa. Kita jumpa lagi.